And then cara nombor 2, kepada sesiapa yang beli kereta Recon dengan Arif Barin, automatik akan dapat penyertaan percuma. So, jom kita ronda showroom, kita tengok kereta apa yang ada. Assalamualaikum guys, welcome back to my channel Arif Barin. So nampak kat belakang saya tu, baru sampai warna merah. Yang 1, 2, 3 tu semua loan dah bro. So guys, saya ada satu unit lagi sampai, FL5 Type R tahun 2024, baru mileage 200 lebih je, tak sampai lagi 300. Kereta pun sampai malam tadi. Okay, kereta ni kita nak bagi warranty sehingga 8 tahun. Selepas tu kita nak bagi harga 313 on the road, NCD 55%. So kalau korang tak ada NCD 55%, estimate plus dalam lagi 4,000, dia akan jadi on the road. So nak review ke? Alamak, Jim nak review ke Jim? Kita dah review banyak kali dah FL5 ni. Kita bagi tahulah stok yang ada kat showroom Kita review, tunjuk apa yang kita ada. Yes, betul. Sebab nak review sebelum ni sama je FL5. So guys, macam biasa, jangan lupa kalau korang nak dapatkan FL5 free pada 10 hari bulan 1, Honda Nation berkolaborasi dengan ECW Motorsport, kita nak bagi korang free FL5 warna putih. So kita nak bagi tahu, kita nak bagi warna putih nanti dekat Sepang International Circuit. Cara untuk korang mendapatkan, nombor 1, korang kena beli merchandise Honda Nation berkolaborasi dengan ECW Motorsport, RM149, boleh pergi dekat page Honda Nation. And then cara nombor 2, kepada sesiapa yang beli kereta Recon dengan Arif Barin, automatik akan dapat penyertaan percuma. So jom kita ronda showroom, kita tengok kereta apa yang ada. So gang, FK ada lagi. Yang ni sama juga, baru sampai malam tadi. Yang ni 248,000. So kita tengok kereta tahun 2021. Okay, ni bahagian dalam dia, Japan spec Ini Japan spec, mileage 20,000 lebih. So condition cantik lagi. So tengah clean interior. So tahun 2021, FK8 Type R. So tahun depan last untuk bawa masuk FK8, and then lepas tu dah tak boleh bawa masuk lagi dah. Yang ni A180 AMG, ada sunroof, 180,000 on the road, NCD 55%. Ini tak silap saya grade 4.5. Mileage tinggi sikit, 40 lebih. So original lah dia punya mileage. Okay, yang ni 35. Alright, yes betul. Yang ni original mileage dia 47,000. Nampak? Kejap, mana ni? Yes, 47,000. So kereta ada sunroof, electric seat, 180,000 on the road, NCD 55%. Alright, jom kita tengok yang mileage 200 lebih saya cakap tadi tu. Grade 6A ni, padu gila lah. Memang padu. Lately ni saya banyak buat FL5 Type R lah, sebab kita ada lebih 35 unit on the way. And then kita nak buat promotion berkenaan Honda Nation. Okay, Honda Nation, sebab ini adalah main daripada ECW Motorsport, kita nak bagi FL5 free. So saya fokuskan lah dekat FL5. Kita tengok mileage dia, mana mileage dia, kejap mana pergi, macam mana nak tekan. Ni nampak, baru 215 km. Gila lah, 215 km. So kereta macam kereta baru, kereta showroom. Semua cantik lagi, rim tak ada cala, tayar semua baru. So yang ini 280,000 CLA 35 AMG. Okay, ni 2024, 2023, 2024, 2022. Tapi 1, 2, 3 ni semua loan dah approve. Sama juga yang merah ni, loan dah approve. Okay, kalau berminat yang unit depan saya ni, booking 500, Roger terus Arif Barin. And then siapa yang mencari SUV, ada juga SUV kat belakang ni, GLA 35 AMG. So yang ini, bising sikit lah, 35 AMG. Yang ni 245,000. Okay, 245,000. Ada warna grey, ada warna hitam. GR ni special order. Saya tak tahu kenapa dalam banyak-banyak GR, tapi dia tetap buat special order. Apa yang special saya tak tahulah. So bukan setakat apa ni, dia punya carbon fiber.
So Suzuki Swift tu ada lagi 125,000 on the road, NCD 55%. Siapa mencari Toyota Alphard, memang saya banyak. Alphard memang banyak, okey. Tapi saya harap korang tak bosan lah tengok FL5 kan. Asyik video FL5 je lalu dekat YouTube saya, betul. Asyik FL5 je. Nak buat macam mana sebab kita banyak FL5. So FK ni kejap kita check kalau ada yang jajan-jajan special ni. Kadang-kadang daripada dalam kita tak nampak, tapi dekat enjin so far standard, intake semua standard lah. Kadang-kadang dalam standard, tapi tiba-tiba yang pernah dapat intake dia dah tukar. Okay, ada yang dapat dah masuk intercooler. So far unit ni semua standard lagi lah, original condition. Cun, FK puas hati pakai. FF5 lagi puas hati. Gang, lama dah ni saya tak jual Voxy kan. Dah lama dah tak nampak saya deliver Toyota Voxy. Last saya rasa deliver Toyota Voxy tahun lepas, awal tahun. Itulah yang last. Lately ni Stepwagon, Alphard Type Gold dengan Stepwagon lah, Mercedes. So yang Toyota Alphard ni saya pernah buat video sebelum ni, masih available lagi. Saya buat video yang belakang kot. Yang ni baru sampai ni, ada body kit. Yang saya buat video tu tak ada body kit. Yang ni pun baru sampai. Yang ni baru sampai, ada body kit. Tapi dalam banyak-banyak Alphard, colour ni paling cantik. Dia nampak eksekutif. Dan hari ni kita ada satu delivery Toyota Wildfire Golden Ice. Okay, sempat customer nak pakai hari raya Deepavali. Deepavali hari apa lah? Isnin Isnin. So oh, betul-betul lah. Alhamdulillah, rezeki dia tahun ni, dia banyak dapat customer India. Mungkin dia punya relationship yang kuat, kejiranan dia support Diana kali ni. Beli dengan dia pula. So guys, dah lawa dah kereta ni. So thank you support kami dekat sini. Semoga selamat dalam setiap pemanduan. Tak kisahlah apa bangsa sekalipun, saya tetap mendoakan semua customer semoga selamat dalam setiap pemanduan. Toyota Wildfire Golden Ice. Yang ni tahun berapa Diana? 2021. Siap body kit, handsome guys. Kang, ramai tanya saya, Rip, mana FK8 dah jual ke? Mana FK8 dah jual ke? Aduh, sedih. Ada lagi ni, mana boleh jual? Ini kereta kesayangan saya ni, dalam banyak-banyak kereta, ini paling saya sayang. Sebab dia banyak bantu saya dalam urusan kerja, memudahkan saya. So mana mungkin saya akan jual dia. Tapi sama, tetap sama, sport rim sama, color sama. Yang bezanya ada sedikit penambahan. Ada cala kat sini. Ini pun dah crack dah ni. Ada cala kat sini, pergi hantar bengkel hari tu. So nanti ada masa saya akan come back, saya akan buat balik semua. So sama, tetap sama. So dekat belakang ni, ini kereta sales girl tau. Ini kereta sales girl GR86. Dia ni kaki lari juga ni. Tengok kereta dia, apa yang dia dah buat. Dia dah masuk rim 337 okay, 337 carbon fiber, ranggi mat dia. Tapi kenapa dia punya fitting tak ngam Memang macam ni ke? Yang ni semua dah ngam ni fitting dia. Kenapa dia punya finishing macam ni? Macam tak cun je. So ni kita punya sales girl. Yang ni pun sama, kita punya sales girl. Oh, dia ni best friend. Sport rim nak sama. Jom kita pergi next showroom. So guys, kita jumpa next video. Assalamualaikum.